Rayuan akhir pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan melepas dan membebaskan Ahli Parlimen Muaz Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan diputuskan pada 13 Julai ini. Kes Syed Saddiq yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan akan menjadi individu bebas atau berdepan hukuman penjara berkaitan pertuduhan rasuah apabila Mahkamah Persekutuan sepatutnya menyampaikan keputusan itu hari ini tetapi ditangguhkan hingga pertengahan bulan depan. Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Waladen memohon keputusan Mahkamah Tinggi dikembalikan yang sebelum ini menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit terhadap bekas menteri itu. Keputusan Mahkamah Tinggi pada 9 November 2023 mendapati beliau bersalah atas 4 pertuduhan, membabitkan pecah amanah jenayah, salah guna harta serta tidak jujur dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana sayap pemuda Parti Peribumi Bersatu Malaysia Armada. Terdahulu Syed Saddiq tiba ke mahkamah pada jam 8.50 pagi diiringi ibunya Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz.